Jadi malam ni baru baik demam cerita-cerita ni. Tapi dia panggil pula, so cerita sikit ni pasal Kuala Muda. Dia kata macam mana asal nama Kuala Muda ni. Kuala tu muda. Jadi kalau Kuala Muda, ada juga Kuala Tua kan. Kuala Muda ada tua. Kita nak sembang sikit. Jadi Kuala Muda ni, jadi mengikut dalam At-Tarikh As-Salasirah dari Kedah, menyebutkan tentang peristiwa terjadinya Kuala Muda ni, di mana salah seorang anak Raja Kedah, iaitu dia bermula daripada Merung Mahawangsa. Selepas Merung Mahawangsa ni, anak dia yang keempat atau kelima. Jadi ketika itu Sungai Muda ni menjadi banak-banak ibu negeri Kedah Tua, bermula daripada Kota O di Gubir, di Sidam dan sebagainya. Ketika itu Sungai Muda, yang nama sekarang Sungai Muda tu, sungai tu dia keluar di Merbuk. Dia tak keluar di Kuala Muda sekarang, dia keluar di Merbuk. Dia punya liku yang ada lepas kita umur 5 tu, dia ada, kalau masuk lepas tikam tu dia panggil Matang Pasiak. Sebab situ dia kena masuk Matang Pasiak, keluar Simpuk, keluar Merbuk. Sultan, seorang anak Raja Kedah ni, dia kerahkan hamba rakyat pada musim kering lah. Air pun tak banyak sungai ni, dia buat jajak. Dia buat binaan jajak di muara sungai nak pergi Matang Pasiak tu. Air, kita kata musim hujan, air besar, dia turun terus, dia tak masuk ke sungai Matang Pasiak ni. Dia terus keluar mai ikut apa ni, Rantau Panjang, Kota Ok sekarang ni, terus keluar Kuala Muda. Ini jadi sungai baru lah. Dia tak keluar lagi ikut Merbuk lah. Dia keluar ikut Kuala Muda. Sebab tu Kuala tu orang panggil Muda. Kuala tu baru lah, Kuala tu muda. Lalu dulu dia keluar ke Merbuk. Jadi Merbuk tu lah Kuala Tua. Jadi sebagai bukti dia, kalau kita tengok sungai Merbuk, tapi Pantai Merdeka, kita tengok Kuala kan, Kuala Tanjung Dawai tu, mana sungai Merbuk tu dulu lah. Hulu dia kat mana? Pendek tu lah, tang Sungai Lalang lah, utama Sungai Petani. Tak padan dengan muara sungai dia dulu dan sungai dia pun dulu tang Pantai Merdeka. Kita main Kuala Muda lekang ni, Kuala Muda Sepahamperai lah, dan juga Kedah Sempadan tu, muara dah sempit saja berbanding dengan Merbuk, dengan Kuala di Merbuk tu. Tapi sungai dia, hulu dah sampai ke Baling, Kesik, ke Gubir. Kalau lintas Banjar Timur lah, turun ke Petani. Laluan lama dulu. Laluan lama dulu daripada Kerajaan Kedah Tua tu melalui Sungai Muda ni sampai ke Petani. Kalau naik gajah 25 hari. Sebab tu bila laluan air besar ni, dia terus mai keluar mai ke Rantau Panjang, Kota Ok ni, Mata Menari, jadi sungai baru di Kuala Muda. Sebab tu Kuala tu muda saja. Kalau Kuala Tua tu di Merbuk sana lah. Itulah cerita sikit malam ni.